Umur persaraan. Inilah Azalina ni lah menteri kita tu kan. Buka mulut kata should naik kepada umur 65 kerana banyak pada pandangan beliau orang-orang 65 pun masih fit, masih sihat, masih nampak muda dan kuat. Okey lah, seronok lah kita orang puji kata kita masih fit. Memang sewajarnya kita menjalani hari tua sebegitu, isn't it? Tapi nak letak kat umur wajib bersara 65 tu rasanya tak appropriate lah, tak sesuai. Sedikit saja yang nampak sihat, majoriti yang tak ada kencing manis, darah tinggi, macam-macam lagi penyakit hari tua yang berangkai-rangkai, berantai-rantai, tak fit dah nak kerja. Kalau jalan pun dah sengit, Ada a few yang very fit but majority yang tak fit. So buat apa nak letak ke umur begitu? So, this is what I think. No! Dan adalah pula kata mungkin faktor duit. Kalau faktor duit ni, kerja sampai mati, duit takkan cukup. Kedua, faktor tak bagi peluang kepada warga muda nak masuk pasaran pekerjaan, itu betul. Kalau dan kau tak pencen-pencen, aduhai, dah lah kalau certain post tu, nak kena tunggu yang tua tu habis, awal the new recruitment kan. 60 now is ideal. Kalau ada certain isolated case, kepakaran dia masih diperlukan and dia fit, sampai 60 buat medical check up, yes, masih fit, boleh. Tapi nak pukul rata tak boleh. Dia biarlah kes-kes tertentu. Itu pun diiringi dengan medical check up. Tak payahlah. Apabila kita berumur 60 ni, kita ada benda lain dah kita nak fokus. Bukan bermakna kita nak duduk statik, asyik mereput aktiviti. Itu sewajarnya beralih daripada sesuatu yang membebankan fikiran, yang masih ada rutin 8 to 5. Kita tukar kepada yang lebih beriadah, lebih bersantai. We might kick the bucket anytime, right? Apalah, nak lagi tak sesuai. Anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.